Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to our channel, program anak kita. Okay, yang mana belum subscribe boleh subscribe, yang mana belum share boleh share dengan rakan-rakan anda, yang mana belum klik butang like, klik butang like. Okay, so hari ni saya akan share dengan anda semua hacks bagaimana untuk belajar dalam bulan puasa. Okay, hacks yang pertama, tidur awal dan juga bangun awal 1 jam sebelum sahur. Okay, kita semua tahu sekarang ni kita dalam bulan puasa. Okay, lepas dia isyak biasanya kita akan solat tarawih. Lepas tarawih biasanya kita akan moreh. Okay, and then kita settle down dalam jangkaan pukul 10 hingga 10.30. Saya syorkan kepada anda semua untuk tidur lebih awal. Okay, pukul 10 tidur. Apa kata anda bangun 1 jam lebih awal daripada sahur. Okay, katakan pukul 5.30 kita sahur, bangun pukul 4.30. Okay. Mengikut kajian, tidur sebelum pukul 12 adalah anda tidur 1 jam bersamaan dengan 2 jam. So bila anda bangun pada pukul 4.30 sebagai contoh, 1 jam lebih awal daripada sahur, anda boleh mempunyai banyak masa untuk melakukan latihan, revision, anda boleh menghafal pada waktu tersebut, and then selepas itu barulah anda boleh fokus untuk bersahur. So waktu tu anda sangat fresh, otak anda sangat fresh. Okay. Tips yang kedua, kekal aktif di bulan puasa. Okay, semua tahu bulan puasa ni kita akan cepat penat. Okay, so tips daripada saya, anda boleh melakukan aktiviti brisk walk macam mana abang tadi buat. Okay, ataupun mana yang tak mampu, anda bolehlah pergi berjalan di taman. Okay, anda melihat kehijauan pokok-pokok dan secara tak langsung akan membuatkan otak anda fresh. Hacks yang ketiga, nota pocket. Ramai dah guna nota pocket ni. Daripada saya bagi anda hack. Apabila anda habis solat, anda boleh baca nota pocket tersebut dalam masa 5 ke 10 minit untuk anda menghafal dan mengingati apa yang anda tulis. Okey, hal ini kerana benda tu adalah bacaan secara berulang. Okay, anda boleh hafal nota, formula, tak ada masalah. Okey, so ia sangat berkesan. Alright. Okey, tips yang keempat adalah tampal isi kandungan buku dekat tempat yang korang belajar. Yang saya selalu lakukan adalah saya suka tampal isi kandungan buku tu dekat tempat meja saya belajar, dan saya boleh garis mana topik yang saya dah belajar. Okey. Itu dapat membantu korang lah. Okey. Hacks yang terakhir adalah jaga pemakanan anda dan minum air yang secukupnya. Okay, jaga pemakanan sebagai contoh, jangan makan benda yang manis. Okey, bila makan benda yang manis ni anda akan cepat mengantuk. Okey, minum air yang secukupnya supaya anda cepat untuk kekal fokus. Pesanan khidmat masyarakat daripada saya, walaupun kita ni penat berpuasa, jangan disebabkan satu alasan kita terlepas 99 peluang yang kita ada. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini, share dengan rakan-rakan anda. Kita jumpa di masa akan datang. Assalamualaikum.